5 cara best untuk cari circle yang baik. Circle ataupun kawan yang selalu kita jumpa ni sebenarnya bagi pengaruh yang besar tau dalam membentuk peribadi kita. Nabi SAW bersabda, seseorang itu bergantung kepada agama sahabatnya, maka hendaklah kamu melihat siapa yang kamu jadikan sahabat. Sebab tu pilih circle ni bukan satu benda yang kecil. First, tengok apa yang korang selalu sembang. Kalau jumpa ni asyik gosip, komplain, borak kosong tak ke mana, lama-lama kita pun akan jadi versi yang sama. Tapi kalau selingan itu ada sembang pasal hidup, impian, perubahan, ilmu, itulah circle yang akan bangunkan hidup kita. Kedua, carilah kawan yang ada prinsip, disiplin dan arah hidup. Sebab aura orang yang jelas tujuan hidup ni akan tempias pada kita juga. Cara cakap, cara fikir, sedikit sebanyak pun kita akan pasti terikut. Yang ketiga, elakkanlah circle yang kuat komplain dan tak jaga mulut ni. Bila setiap hari kita dengar benda-benda negatif, mencarutlah, mengumpat pasal orang lain lah, batu api, otak kita ni akan anggap itu benda yang normal. Akhirnya, kita pun jadi orang yang sama. Circle yang baik biasanya dia bawa solusi. Tak nafilah, nakalnya ada, tapi bukan sekadar lepaskan emosi. Lagi-lagi bila benda dah jadi habit, itulah yang nampak tak bersyukur dan rezeki tu sempit. Keempat, perhatikan cara dia urus hidup. Mesti ada usaha luar biasa yang dibuat dekat belakang tabir. Benda simple, setiap pagi tegangkan katil, orangnya disiplin. Pergi makan sama, berebut nak belanja. Dia tahu sedekah ni buat rezeki tu lebih berkat dan dia akan inspire kita tanpa perlu memaksa. Yang kelima, jauhkan diri daripada kawan-kawan yang ambil kesempatan. Asyik pinjam barang, pinjam duit, guna, manfaatkan kita. Tapi bila kita susah, batang hidung pun tak nampak. Orang macam ni tak guna buat kawan. Jaga circle ni bukannya sombong. Biarlah kecil mana pun circle kita, dia kecil tapi berkualiti. Korang pula boleh filter circle korang dengan 5 ciri ni. Okay?